Okay guys, kita kan selalu dengar yang kita perlu buat 10,000 langkah setiap hari untuk sihat dan juga untuk turunkan berat badan. Sebenarnya ni adalah satu mitos terbesar yang ramai orang tertipu. Dia punya movement of 10,000 langkah ni bukan datang daripada kajian saintifik pun. Dia bermula apabila satu syarikat di Jepun yang mencipta pedometer pertama yang bernama Manpokai yang membawa maksud 10,000 steps. Angka 10,000 ni dipilih disebabkan dalam tulisan Jepun, angka 10,000 ni nampak seolah-olah macam orang yang sedang berjalan. Kenapa saya kata 10,000 langkah ni adalah mitos? Sebab kajian menunjukkan yang anda tak perlu pun 10,000 langkah untuk mula sihat dan untuk mula turun berat badan. Sekiranya anda mula dapat 2 ke 3,000 langkah setiap hari pun, anda dah mula dapat kesan positif kepada kesihatan anda. Dengan mula berjalan 2 ke 3,000 langkah setiap hari, kita boleh bakar lebih banyak kaloris, baiki peredaran darah dan turunkan risiko penyakit-penyakit metabolik. Apabila kita gabungkan 2 ke 3,000 langkah sehari dengan sedikit kalori defisit, berat badan pun akan mula turun. Tapi ramai yang mula struggle apabila masuk ke bab kalori defisit. Dia tak tahu macam mana nak kira kaloris dan dia tak tahu makanan mana yang lebih rendah kalorisnya. Dekat sinilah meal replacement seperti Medishake ni sangat membantu. Satu serving Medishake ni hanya mengandungi 148 kaloris dan boleh digunakan untuk menggantikan makan tengah hari ataupun makan malam kita yang selalunya mengandungi di antara 700 sehingga 800 kaloris. Kita akan tetap kenyang sebab dia tinggi dalam protein, dia tinggi dalam fiber dan juga dia mempunyai natural appetite suppressant seperti Garcinia dan juga AFA. Jadi dengan penjimatan kaloris daripada diet kita ditambah pula dengan steps yang kita buat seharian, kita memang boleh capai defisit yang sustainable. Jadi guys, jangan rasa down ataupun malas nak berjalan sekiranya kita tak capai 10,000 langkah setiap hari. Kalau anda sekarang jenis yang tak aktif langsung, dengan hanya mula berjalan 2 ke 3,000 langkah setiap hari pun akan make a big difference. Jadi untuk anda yang berminat nak cuba Medishake ni yang akan launch lagi 2 hari iaitu pada 28 September, anda boleh isi waiting list di bio saya ataupun anda boleh scan QR code ni sekarang sebab stok tak banyak guys.